What up guys, it's your boy Zach American, and today I'm with a special guest. Hai. Hai, tengah macam ni je. Apa Okay, artinya? this is Bellestrel, betul? Yes, Bellestrel. Bellestrel. If you guys perasan dia ada dekat mana? Dekat sini. Okay, dia lah perempuan yang comel lote dalam music video Sufian Sufian Saimi. So dia lah. Melepaskanmu bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Bagilah kenangan kita mengusik jiwa dan hati. Kala malam tidurku tak lena mengenangkanmu. So, kita akan buat challenge dengan Belle hari ni. If korang ada pernah tengok video aku dengan Luqman Hafiz, kita orang buat terkesong. So, hari ni kita akan buat challenge sama dengan Belle. Boleh, Belle? Okey, tak apa, kita cuba. Cuba Okay, jom. Let's start. Terkesong. So, the first song is... Susah? Wah, tadi ada idea tapi Apa dah tak dia? ada idea dah dalam otak I. Dia tiba-tiba macam, hilang. Sebab you kat sebelah I. So, I jadi nervous. You nervous tak sebelah I? Boleh tahan lah. Sebab macam dia macam Beauty and the Beast. You comel lah, Beauty and comel. Jam di dinding terus I tak tahu berdetak ke berjalan macam tu. Tak boleh, dia kena confirmkan lirik tu. Ai! Dia tak boleh main. Mana Aci? Semua yang ada. Semua yang ada. Dia gagap sikit. Dia macam semua yang ada pada dirimu. Okay, Aida Jubair. Senang tu nak Cik. Senang. Pencuri hati. Yes, pencuri hati. Semua yang ada pada dirimu membuat aku Kuku nak gimana Bel? Kuku. Okay, kejap. Raut wajah Ush. menggambarkan dan sesuci selembut hatimu. Sinar mata mempesona bagai gugur di setiap jantungku. Raut wajah Menggambarkan. Uish, sounds familiar. Dia lagu baru ke lagu lama? Lama. Dia tahu dalam kepala I duk main apa? Okay. Raut wajahmu, tapi lirik dia lain kan? Bagai apa? Bukan. Dia boleh bagi keluar. Okey, boleh. Okay, Hafiz. Wah, I tak tahu tu. Macam ni lagu dia? Okay, nak nyanyi ni. Yes. Raut wajah menggambarkan dan sesuci selembut hatimu. Sinar mata mempesona bagai gugur seluruh jantungku. Aku ingin kau tahu. Dah tak boleh nyanyi sebab suara I tak sedap. I can listen to you all day. Bel, you boleh menyanyi tu. I tahu nyanyi tu. Guys, aku tak tahu langsung yang si Ben ni boleh menyanyi weh. Tak, dia spontan. Dia macam tiba-tiba suara sedap weh. Padahal tak sedap pun. Doi. You tak apa gelakkan I daripada tadi kan. I perasan apa. Aduh, okay. I'm your turn. Kau selalu untukku saat diriku tak mampu. Meski kau bukan kekasihku. Kau tulus untukku. Lagi. Kini kau pergi saat ku sedari. Ya. Ya, tu ada ke? Ya, tak ada. Dia punya chorus. Okay, chorus. Baby, I'm falling in love so deeply. Deep in my heart, wanna stay with me and wipe the tears away. Baby, I'm falling in love. Itu je bagi dekat I ke memang lirik lagu? Tu lirik lagu lah, apa patung. Tu lirik lah. Awak dah kelabah dengan lirik lagu. Okay, clue. Indonesia. I I boleh confirm most of the viewers tak tahu lagu ni. Oh, ya ke? Yes. Kalau macam tu, I pun tak tahulah. You kena carilah sebab you power. Otak I tengah buat kerja kat dalam. Dalam ni. Okey lah. I tak dapat fikir sebab lagu tu susah. You nak dengar lagu tu tak? Kau selalu untukku. Tak pernah dengar. Saat rinduku
Tapi lirik dia familiar lah. Meski kau bukan kekasihku, yeah, kau tulus untukku. Kini kau Dia Rafish, right? no. Macam Rafish lah. Baby, I'm falling in love so deeply. Deep in my heart, wanna stay with me. Okay, that's it. That's the song. Dia tak boleh lama-lama. Yeah, that's the song. Ini falling in love. By Soulmate. Dia punya duo ni Soulmate nama dia. Tajuk lagu dia Baby I'm Falling. Okay, you pula. I pula bagi kat you Sabar kau, sabar. Sabar. Ay, sabar kau, sabar. Ha. Sudahlah, sudah. Senang, babe. Ku harus pergi. Jangan kau tangisi. Okay, dah tu lah. Boleh cuba tak? Jahatlah you. Sudahlah, sudah, ku harus pergi. Sorry. Apa? Six kan? Alright, so I pula. Kini aku mula sedari apa yang telah terjadi. Diriku dibebani bayanganmu. Tapi itu semua dulu. Memang ku tidak mahu teruskan percintaan ini bersamamu. Dah tu tak ada lah, tapi dah. Okay, lu Group. lagu lama ke lagu? I rasa lama kot. Lama. Macam comel dia. Tak, ni muka blur. Google boleh? Tak boleh. Kalau I bagi tahu ni kan, mesti macam weh, macam tu. Sebab you confirm tahu. Kenapa buat lirik susah-susah ni? Tak susah, senang. Tak, you yang buat susah. I have no idea. Sure. Kini aku mula sedari apa yang telah terjadi. Diriku dibebani bayanganmu. Tapi itu semua dulu. Memang ku tidak mahu teruskan percintaan ini bersamamu. Tahu kan? Lemasku dalam dada. Rafish, lemas. Aduh, ada sebut tadi. Itu yang I cabut. Ada, ya. Kejap. Benda tu. I nak bagi lagu susah ni jap. Ni memang confirm you tak tahulah. Okey. Tak rela ku turutkan hati, menyesali apa terjadi. Andainya begitu, sudah suratan yang tertulis di azali. Ini ya? Ini lagu lama kan? Yes. Tertulis di azali. Pandai aku. Aduh, ni lagu lama ni. Era Fazira kan? Yes. Tak rela ku turutkan hati. Alright, so that's it for the challenge lah. Okay. So siapa menang? You lah menang. I menang lah. So I kena buat apa? I kena keluar kereta. Era, you menang. Sebab you baru dapat teka lagu I 2 kali. Tapi I cakap Era Fazira. I tak tahu tajuk dia. Okay lah. So bye, keluar kereta lah. Alright, take care. Okay, bye. Please. Masa I nak balik sana? So sekarang I dah ada 2 kereta tau. Alah, apalah sangat. Babe, buat video ni menang dapat kereta, babe. Alright, Bel. I ada soalan untuk you. You tanya I 5 soalan, I tanya you 5 soalan. So sama nak start dulu. You tanya I soalan dulu. I tanya dulu. Sebab I punya simple Yes. You paling banyak explanation. Alright, go. Soalan pertama yang susah sekali. Kenapa orang panggil you Zai? Sebab dulu time I dekat UiTM, I punya roommate nama sama. Okay. Alright, nama I Zulhilmi, nama dia pun Zulhilmi. Lepas tu dia beri nama Pak Tam sebab dia macam orang tua. I beri nama Zack. Itu je. Sorry. Siapa yang kawan you? So, yang kawan you yang tengah ni tengok ni. Ha? Tak maaf lah sebab dia cakap macam orang tua. Pak Tak Tam. baik tu. Pak Tam. Ya, follow Instagram Pak Tam. Helmi Misdom. Helmi Misdom. Pak Tam, sorry Pak Tam. You Ya, so rugi dapat kawan macam ni Pak Tam. Allahu Akbar. Tapi ya, sebab tu orang panggil I Zack. Okay. Asal Zack? Sebab huruf depan Z. Oh, Zack. Oh, okay. Ya. Okay. Favorite song you? You suka macam mana? I suka R&B, jazz. Oh, R&B. Ya, R&B. R&B dengan jazz. Okay. Simple soalan I. You ada girlfriend tak? Tak ada. Baby, I'm falling in love. Oh, okay. Ya. Keempat, kalau you free, you suka buat apa? I suka menulis, suka membaca, suka menyanyi. Nyanyi. Ya. Okay. Okay, last. Macam mana jumpa Instagram I? Explore. Okay. Ya. Video or gambar? Gambar. Gambar. Ya. Itu je. Itu je lah dah 5 soalan. Menarik. Okay, I tanya soalan dekat you. So, the first question is, kenapa nama you Bel dan Strel? Adoy. Okay, sebenarnya macam ni. You tahu tak kumpulan Estrella? Yes. Liana Fizing. Yes. I suka sangat lagu-lagu dia.
I suka lagu Stay dulu. Estrella. Yes. Okay. So orang panggil I Bella, dan I tukar nama tu B-E-L-L-E. So gabungkan Estrella. Estrella. Tapi Estrella tu I kat belakang tu I tukar E. So banyak E semua. Kalau you perasan Bella Estrella tak ada E langsung kan, semua E. Estrella. Yeah. Bella Estrella. Oh, nice. Alright, so when is your birthday? Second question, when is your birthday? April? Sama ke? April berapa? 30. Oh, 30. Cool. I 14. 14 April. Third question is, diorang tengah, especially lelaki yang tengah tengok ni, confirm nak tahu, apakah ciri-ciri lelaki idaman Belle? Belle memang berasal daripada keluarga yang sederhana. So Belle mencari lelaki. Belle bukan pandang duit. Yes, duit boleh dicari, tapi cukup dia faham Belle, faham Belle kerja macam mana. Lepas tu dia bertanggungjawab, jaga Belle, setia and jujur. Belle suka lelaki yang cool, sangat cool, relax. Shout out to all guys out there yang ada ciri-ciri tu. But please jangan DM dia secara mengarut. Kena professional sikit, betul? Yes. Oh, so sweet. Soalan yang keempat. Okay, sekarang ni Belle sebenarnya belajar ke, kerja ke, apa ke? Belle freelance. Selain shooting ke apa ke, Belle buat event. Belle pun ada buat macam sales and marketing dekat satu company macam resort. Okay, the last question. Ini kena panjang sikit lah. Macam mana nak kekal cantik? Padahal apa tu? I tak cantik pun. Fake. Macam mana nak kekal cantik? Ini soalan ada I punya follower perempuan tanya. Okay, selalu puji orang cantik, jangan perasan diri cantik. So I sebenarnya suka tengok orang cantik macam dekat Instagram orang cantik kan, bestnya, cantiknya dia ni. Suka tengok. I suka tengok perempuan cantik dekat Instagram tu, dekat luar ke apa ke. I bukan macam setengah orang lain macam perempuan cantik, ni cantiknya dia ni. Tapi I suka tengok orang cantik, lagi nak puji dia. Kalau boleh nak minta telefon dia, nak keluar dia, nak kawan dengan dia. It's me. Wow, I rasa macam ramai yang perempuan cantik follow you. Ada. Tapi guys, serious, if you guys want to be friends with her, she's nice. Dia cool, dia tak popoyo, tak budget tune. So yeah, thumbs up to Belle Estrella. Very good, very nice person. Okay, I think that's about it. Semua macam senang Okay, 6. I bagi peluang kat dia. Alright, I ada soalan yang last. I ada tengok dekat you punya Instagram. Belle punya gambar-gambar semua nice. So follow Belle punya Instagram. Tapi promote kat I punya Instagram. Follow dia punya Instagram juga. Kalau you guys follow Belle Estrella punya Instagram, okay, nanti korang boleh check it out. Dia mesti ada ni, dia punya hashtag jangan busuk hati, hashtag sayang banyak bintang, hashtag saya tak kacau orang, hashtag jaga kepentingan sendiri. Tapi yang selalu ada ni yang jangan busuk hati dengan sayang banyak bintang. Ada. Apa tu? Kenapa ada? Sayang banyak bintang tu abang faham kita cakap pasal jangan busuk hati, right? Sayang banyak bintang, I tak faham. Okay, kejap lagi cerita. Okay, jangan busuk hati. Actually sayang banyak bintang tu I tujukan dekat someone special lah. Tapi sekarang ni ramai dah hashtag sayang banyak bintang. So macam, wah dia guna hashtag tu, bestnya. Tak apa, kita sama-sama gunakan hashtag tu untuk orang yang tersayang ke. Macam tu lah. Lagi satu, jangan busuk hati. Sekarang kan dalam laman sosial sekarang, zaman sekarang ni, ramai sangat orang busuk hati. True. Fake gambar kita semua. So I rasa macam tak perlu nak fake. Kalau ada benda yang tak puas hati tu, DM ke, cakap je, aku benci kau. Cakap je macam tu. Okay je. Jangan busuk hati. Jangan nak fake gambar kita, buat caption yang ngarut-ngarut. Astagfirullahaladzim. Ya, memang pernah berlaku apa ni? Banyak sangat. I tak ada WeChat, I tak ada Facebook, I tak ada Twitter. Diorang fake account lah. Banyak sangat yang fake account. You know what guys, bila jadi benda-benda macam ni kan, aku ni bersyukur. Aku bukan nak kata aku tak bersyukur. Aku bersyukur yang Tuhan jadikan aku tak adalah terlampau handsome sangat. Tapi comel lah, you cute lah. Thanks. Serius tu sebab I ada ramai juga kawan, kalau diorang ni jenis yang handsome sangat, nanti kena fake. Kalau gay boy lah. Kalau perempuan kadang-kadang itu orang yang yalah busuk hati dengan kita. Tak boleh nampak kita senang sikit. Kalau one of you guys adalah orang-orang yang macam tu, please stop. Sebab benda ni tak bagus. Sebab kita kena ingat, kehidupan ni kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. Nanti kita buat kat orang hari ni, 10 or 15 years later, maybe minggu depan kita kena balik. So please, jangan, always be positive, be kind to other people. Always jangan ada dengki dalam hati. Sebab dengki ni busuk tu. Sebab you know, dengki ni hate. Dan bila kita ada perasaan hate tu akan consume kita dan menjadi seorang yang tak bagus. Dan tak best pun sebenarnya life macam tu, betul tak Belle? Betul. Alright, so that's it for today. Thank you so much, Belle. Belle sangat awesome lah. I tak tahu akan macam ni. Yeah. She's cool, she's nice. So if korang nak kenal Belle dengan lebih, sebab aku tahu ramai dah kenal sebenarnya pun, Instagram Belle boleh follow di Belle Estrella. BELLESTRELLE. And also follow me on Snapchat, Facebook, Twitter and Instagram. Thank you so much for watching this video. If you guys like this, don't forget to give this video a giant thumbs up. Alright guys, until next time, peace. Baby,